Assalamualaikum adik kakak semua. Apa khabar? Diharap anda semua khabar baik belaka. Sudah lama kita tidak berjumpa. Hari ni sebabnya Fishband ni sibuk sikit lah ni. Dia uruskan perniagaan kapal di laut, gedung di darat. Sibuk dah. Enggak urus negara ke warga ke. Jadi hari ni kita berkesempatan untuk membuat video masak-masak. Dan resipi ini akan dikongsikan dengan adik kakak semua dan juga sahabat-sahabat Fishband dan juga subscriber channel Fishband. Hari ni kita nak buat satu menu simple, mudah buat, makan sedap. Pagi tadi Fishband pergi di pasar, gilah beli ayam. Pergi beli ayam. Lepas tu tuan jual ayam, dia free ke Fishband hati pedas. Dia sekali setengah. Jadi hari ni kita nak masak hati pedas ni lah deh. Hati pedas ni kita guna sebanyak 1 kilo 500 gram. Kita cuci bersih-bersih. Lepas tu kita bubuh kunyit 1 sudu makan dan juga garam 1 sudu teh. Gau, letak tepi dulu, bubuh saja luk gini. Okey. Kita panaskan minyak di dalam kuali. Bila minyak panas, kita goreng dulu hati pedas ni. Gau dulu. Bila kita nampak dah hati pedas tu agak-agak kering dah air, kita masuk ke 1 inci halia yang telah dimayan halus. Bubuh halia tu. 1 biji cili hijau besar, kita potong kecil-kecil, potong halus. 3 biji cili padi, ikutlah hijau ke merah. 3 ulah bawang putih, kita hiri halus-halus juga. Buah halia tu. Dan juga 3 biji cili kering halus. Di kedai tak nak beli lada kering halus dia ya. Cekak kek-kek deh. Buah dia tu. Gau dulu. Hati pedas ni kita kena goreng lagi deh. Biar dia masak sikit lagi. Kita tak masak lagi dia baru kenyang air begitu. Terjual kita buat lalu baik-baik kita main sat tu. Nak video seru di hati pedas ni. Sedap molek bang tu. Bila hati pedas ni masak dah, kita masuk ke cili kering kisar. Cili kering ni Fishband guna 30 biji. Halus kasar tu. Cili kering halus 30 biji. Kita potong kecil-kecil, lepas tu kita blender sampai dia lumak lah. Bubuh hal ni. Rata-rata. Lepas tu kita masuk ke kulit kayu manis. Ambil sikit ya. 1 biji buah pelaga. 1 kelopak bunga lawar. Bunga lawar tu sekutu kita ambil sah kelopak dia tu. Skeping ya. Dengan 3 takar tu bunga cekeh. Kulit kayu manis tu besar jari clicking ya soyak. Bubuh dia tu. Lepas tu masuk ke 2 biji tomato. Potong kecil-kecil, masak dah. Gau dulu. Lepas tu masuk ke 2 sudu makan cuka.
1 sudu makan gula. 1 sudu teh garam. Nanti lepas ni kita kena terah pula. Kalau kurang garam, kurang masak, kurang gula, kurang manis, tambahlah 3 perkara tu. Ikut selera masing-masing. Gitu dah. Gao rata-rata. Ni kita kena biar dia duduk terdapur gini, legak gini, biar dia kering sikit dah. Biar kuah dia tu kering sikit. Dia banyak lagi kuah dia tu. Nama masakan kita hari ni masak pedas tumis darat hati pedas. Ni sedap ni, mudah buat dia. Dia masak pedas tumis darat ni, kalau nak buat hati pedas boleh. Kalau tak boleh makan hati pedas, nak buat daging boleh, nak buat dengan ayam boleh, nak buat dengan udang boleh, sotong boleh, ikan pun boleh juga. Kalau daddy tak boleh makan hati pedas daging tak, buatlah ayam ke, ikan ke, sotong ke, udang ke. Mami kena tanyalah daddy tu. Tak nak makan tengah hari kat, daddy nak makan gapo hari ni daddy? Nak makan ayam ke? Nak makan ikan ke, udang ke, sotong ke? Ni nak masak macam ni sedap lah. Bercemong ni kalau makan ni. Kena pula dengan nasi panas. Menyangkut. Kalau mami tak tanya daddy nak makan gapo ke, jeneng lah daddy jawab dia. Nampak tu adik kakak tu. Kuah dia semakin mengering dah tu. Kita biar dia kering sikit lagi dah. Ni pergi buat hati pedas lah. Dah ni pergi pasar. Toke ayam tu dia free saja. Sekali setengah dia sejam besar. Orang biasa lah ada beli roti canai dah pergi ni. Lepas tu pula hati pedas ni dia murah. Kalau beli 4 butir sia sekapuh. Dia jimat kos, jimat bajet lah. Gitu. Bila kita tengok kuah dia tu pekat molek dah, paluk dah di hati pedas tu, kita masuk ke bawang besar Bombay 4 biji, kita potong bulat-bulat gini dah. Buah dah tu. Patut gak kena gaul rata-rata, biar dia paluk guling dalam kuah. Sedapnya bang, masuk lebih hidung, lapar bercerna, rasanya perut ini. Gao. Kita kecilkan api dah. Perlahankan api biar dia mendidih kokoh atas dapur tu. Sebab kita nak kering kuah dia tu dah. Saat ni kita terada gula, garam, cuka. Imbil molek dah rasa masing manis dia. Ikut selera tekak kita. Kuah dia pun nampak tu pekat molek dah tu. Palik molek dah tu. Sedap bang. Lepas ceruk rasa. Sedap ni. Kuah pekat-pekat gini ni. Lepas tu kita masuk ke cili besar hijau. Bubuh lah 3-4 butir. Awak ulai makan nasi sedap ni. Gao. Kita pun ngelah kali lada ni dah. Gao. Mudah ya masak ni. Sedap ni makan ni.
Wak-wak ni sedap ni ha. Nampak tadi kakak kuah dia kering molek dah tu. Palik molek dah. Masak ni. Boleh kita tutup api dan kita hidai dalam pinggir untuk dimakan. Okey. Akak buah dalam pinggir gini. Nampak tu. Palik molek. Oh sedap ni makan dengan nasi ni. Hidai dalam pinggir, dalam pinggir. Minyak tepas ni tu gak, kalau nak banyak gak siring buih lah deh. Ambil sudu gak siring buih. Yang masak gak ni masih ada, kita nak masak kepuh dia tu minyak tu kena lebih lah sikit. Minyak dia tu kita siring buih lepas ni. Ambil sudu gak siring kat tepi tu cebok buih. Sedap molek ha. Ada lada hijau besar sedap ni. Kenyek le nasi ni. Inilah dia. Adik kakak semua siap dah. Masak kek kita hari ni. Masak pedas tumis darat hati pedas. Sedap ni makan ni. Ada bawang bombay. Ada lada hijau besar. Makan nasi panas tengah hari sedap lah ni. Sekarang lauk tak apa dah. Kata daddy duduk nengung atas sofa lorek tapi beranda tu gak. Kalau mami masak gini enggak bang gak. Daddy paling lalu kat sini pakai lingo jak pe dia. Kamu tambah tempat lapar gak. Kata masak lah, daddy tengah lapar lah. Jadi singo lah. Mai perut nak kengok bunyi. Ni tang dia dah ni, tengah hari ni nasi ni. Kita sendiri pun lapar dah ni ha. Nampak tu? Sedap ni. Daddy boleh benar lah ni. Lada cengik dia, lada besar hijau kenyek nasi ni ha. Rasa pedas-pedas sikit. Nyaku. Tuk kecik ni berai mulut berasa nak makan lah ni ha. Dak ni. Lepas tu tak apalah deh. Jepah mula lah pula. Kita pun nak makan dah ni. Panas-panas lah sedap makan gan ni. Hak mana telia tu jepah buat belaka. Mudah lah buat dia ni ha. Beh-beh mudah buat dia mudah. Jepah mula pula. Selamat mencuba masak pedas tumis darat daripada Fish Band. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi. Ciao.